Quran bahasa Arab. Kami tak faham Quran kerana Quran bahasa Arab. Datanglah orang dari negeri ini bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili, anak dari Syekh Ali Fansuri, masih kerabat dari Syekh Hamzah Fansuri. Kalau bukan karena orang negeri Subul Salam, tak pandai kami membaca Al-Quran, tak mengerti kami isi Al-Quran. Orang negeri ini yang menerjemahkan Al-Quran. Kalau hidup Hamzah Fansuri, kalau hidup Ali Fansuri, kalau hidup Syekh Abdul Rauf As-Singkili, mereka umurnya 500 tahun. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman alat perahumu. Jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Inilah gerangan suatu mada, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikad diperbetuli sudah. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu. Hai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil tubuhmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal diammu.